Apa sebenarnya manfaat simpanan emas ni? Sesiapa yang ada gold bar ataupun simpanan emas sekitar 50 gram, dah tentu ada lebih kurang RM25,000 dalam simpanan. Sebab apa? Emas ni dapat bantu tuan-puan untuk menyimpan dengan lebih mudah. Sebab tuan-puan dah alihkan simpanan wang ataupun duit tuan-puan ke dalam bentuk emas. Nombor dalam akaun bank tu dah tak ada. Jadi dah tak boleh dah tuan-puan nak belanjakan duit simpanan. Tapi kalau tuan-puan simpan dalam bank ataupun mana-mana institusi kewangan, selagi ia dalam bentuk duit simpanan tu masih lagi dalam bentuk nombor dalam akaun tuan-puan. Nombor tu yang bahaya. Nombor tu akan buatkan tuan-puan rasa berduit, dan perasaan berduit ni yang menyebabkan tuan-puan suka untuk menyimpan. Simpanan emas di Public Gold ni sangat mudah, simple tuan-puan. Gunakan sebahagian daripada duit pendapatan tuan-puan, sekurang-kurangnya 10% daripada pendapatan, untuk kita jadikan sebagai simpanan jangka masa panjang. Kalau kita tak mampu lagi nak menyimpan, saya sarankan dua perkara. Yang pertama, kena tambahkan pendapatan. Yang kedua, kena belajar ilmu asas kewangan dan juga emas. Contohnya dengan baca buku yang ada di depan saya. Bagi yang dah bersedia untuk menabung dengan alihkan sebahagian kepada dalam bentuk emas, boleh isi detail di beg biru di bawah ni, ataupun tuan-puan boleh DM saya untuk daftar akaun emas tuan-puan dengan segera.